Okey, Assalamualaikum. Jadi dekat aku ni ada sebiji Vios G1. Okey, so Vios ni siang tadi lah. Siang tadi dia tukar motor kipas kat aku. Okey, so bila dia balik, dia jalan-jalan apa semua, running. Dia nak buka bonet, tak boleh. Kosong. Okey, kosong, tarik kosong. So aku pelik lah sebab aku pasang elok dah. Memang aku ada buka lock bonet tu lah. Sebab aku nak adjust sikit radiator kan. Tapi itulah. Dia cakap kat aku, bila tarik, kosong. Mana? Ni. Tak nampak dah pula. Kosong. Okay, nampak? Kosong lah. So, aku suspect kabel dia tercabut. Dan lepas aku check, memang betul kabel dia tercabut. Okay. So, sekarang ni bonet depan tak boleh buka lah. Bonet depan tak boleh buka. So, yang ni, kat dalam ni kalau korang boleh tengok. Yang ni lah. Mana screwdriver? Okey. Situ nampak tu. So yang dekat ujung screwdriver ni. Okey, yang tu untuk kita buka depan ni. Selepas kita buka lock bonet, baru kita akan tarik. So kalau kontur situ pun tak boleh jugalah. Sebab apa? Sebab lock bonet tu, lock first dia tu kita tak buka lagi. So lock yang kedua memang kita tak boleh buka lah. Okey. So kalau jadi kat korang bonet tak boleh buka, kabel putus ke, kabel tercabut ke apa. Okey, step yang pertama korang kena jack kereta dulu sebelah. Okey, step pertama kena jack kereta dulu sebelah. Lepas tu korang kena buka cover belah bawah ni. Ni cover dia ni. Okey. So untuk Vios cover dia ada kiri dengan kanan. Okey. So korang buka yang belah kanan lah, belah driver. Okey. Lepas tu korang boleh tengok kat dalam. Okey, nampak tak tu? Okey. Nampak tak? So dia punya kabel tercabut lah tu. Okay, sekejap aku adjust lampu sikit. Okey tu. Kabel dia tercabut. Okey, jadi sekarang ni kena guna screwdriver leper. Kita nak twist lock dia ni. Okey, kita nak tarik lock dia ni. Okey, baru dia boleh buka bonet. Okey. Okey. So nampak bonet dah buka. So baru kita boleh buka lock kedua. Okey. Okey. Settle. So kenapa dia boleh tercabut? Lampu kat bawah pula dah. Okey. Handset habis, handset bateri low dah. So tak ada flash lah. Jadi kau boleh tengok kabel dia ni memang tercabut. Aku tak pasti kenapa boleh tercabut. Ni. So kabel dia tercabut lah. Okey. Tapi aku rasa kabel tercabut ni sebab root dia ni. Root kabel dia ni nampak tak? Dia ikut belakang, ikut depan. So yang ni sepatutnya dia duduk belah dalam rasa aku ni. Okey, dia duduk belah dalam ni. Dia lalu ikut dalam ni. Dia lalu ikut dalam ni, dia pergi ikut belakang, baru dia pergi ke sini. Tapi sekarang ni dia dah duduk macam ni. Okey. So kemungkinan aku salah pasang lah. Okey. So masa buka tu aku tak perhati betul-betul kabel ni ikut laluan mana. Bila aku pasang pula, dia berserabut dengan benda ni, dengan frame dia ni. Jadi kabel ni pun masuk ikut dan je, menyebabkan dia ada free kat sini, tahu tak? So dia tercabut dia punya tombol penarik dia ni. Okey, jadi sekarang ni aku nak kena buka benda ni. Lepas tu aku nak adjust balik. Okey, so kabel aku dah set adjust. Nampak tak? Dia lalu ikut belakang tu ya. Dia lalu ikut belakang ni. Okey. Dia lalu ikut belakang cover plastik tu. Lepas tu dia naik ke atas ni lah. Dia lalu dalam besi ni. So dia pergi ke situ. Okey. So sekarang ni kita akan try. Okey, tutup bonet, buka bonet, tutup bonet, buka bonet. Tengok berapa lama dia okey. So cover bawah ni jangan pasang lagi. Okey, cover bawah jangan pasang lagi. Kita akan try dulu. Takut nanti dia tercabut nanti senang kita nak buka. Kalau dah pasang cover nanti nak buka balik payah. Okey, so kena confirm dulu. Okey, so masalah bonet depan settle lah. Settle. Tapi jadi rugi pula kat aku. Kena buat kerja 2 kali. Okey. So kalau korang pasang tu,
Ataupun sebelum kau buka, kau tengok dulu laluan kabel tu. Satu lagi, kau tengok dekat tempat masuk kepala bulat kabel tu, dekat lock bonet depan ni. Okey? Jangan salah masuk. Kalau salah masuk pun boleh jadi punca juga. Dia terlucut. Okey? Sebab dia ada 2 lubang, takut kau tersalah. Okey, benda tu. Satu lagi dengan laluan kabel. Kalau kabel ni laluan dia tak betul ke apa, takut nanti dia macam ada free. Okey, so tu je lah video untuk kali ni. Tak berapa detail sangat. Okey, sebab bateri pun tak ada, aku pun kejar masa. So semoga membantu lah. Assalamualaikum.